Saya nak tunjuk cara saya pos buah melon manis. Pertama, saya potong tangkai dari batang utama. Saya kemas potongan tangkai bentuk T. Kita timbang dulu. Harga jualan kami adalah RM12 per kg. Saya tulis harga di sini. Ini untuk honey melon pula. Sama cara tuai dengan potong tangkai dari batang utama. Timbang dan catat harga. Sama RM12 per kg. Untuk pembungkusan pos, saya guna cardboard terpakai. Pertama, saya ukur saiz buah atas cardboard. Saya potong guna pisau. Saya akan potong kotak sesuai dengan saiz buah. Memandangkan pos bukanlah jualan utama kami, jadi setiap kotak pos adalah custom made daripada cardboard terpakai. Saya potong kotak menjadi 2 keping. Kemudian saya menyatukan kedua-dua keping ini guna selotip. Tak perlu banyak, cukup sekadar nampak bentuk kotak. Seterusnya kami masukkan kertas cari. Kertas cari ini saya ambil dari pejabat. Semua ini adalah bahan guna semula. Kami masukkan sehingga padat, tutup dengan selotip. Kemudian balut kotak custom made ini dengan pembungkus gelembung. Saya balut selapis sahaja. Jimat. Akhir sekali kami tampal selotip fragile agar abang Korea tak campak. Dah siap. Hal yang sama untuk honey melon. Okey. Stop. Saya guna GMT kerana dijeli ini paling bagus perkhidmatan posnya. Hantar pada hari Rabu. Esoknya Khamis, Alhamdulillah sampai dengan selamat buahnya.